Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita layan job repair kipas servis. Kipas ni ada customer hantar kat aku untuk repair lah. Owner kata kipas ni tak hidup. Dia hantar dalam keadaan macam ni je. Cover dia dah buka apa semua. Katanya nak try repair sendiri tapi tak menjadi juga. Dan lagi kita akan tengok lah apa masalah kipas ni. Apa-apa nanti saya akan update lagi terbaik. Ok guys, sebelum kita buat kerja repair kipas ni, first kita akan buka dululah motor dia punya bilah ni dengan jaring belakang ni. Kita tak nak ni sebab nanti mengganggu kerja-kerja repair kita. Dah selesai repair nanti kita akan basuh. Lepas tu kita akan pasang balik lah. Lepas tu kita akan test kipas ni. Ok, Alhamdulillah guys, sekarang ni kita dah buka dia punya bilah dengan cover dia. Tinggal bahagian motor ni je lah Lepas tu kita dah check tadi. Masalah kipas ni puncanya adalah daripada speed selector ni. Ni dia punya butang tekan speed 1, speed 2, speed 3 tu Kedudukan dia dekat sini. Tadi aku dah buka. Aku dah test tadi kipas ni, dia running sekejap dia pusing. Lepas tu dia mati. Lepas tu bila aku check dekat sini tadi, dia ada macam short dah dan bau terbakar. Punca ni kalau orang boleh tengok dalam ni penuh dengan sarang semut kat dalam tu. Sebab yang komponen lain aku dah check dah, kapasitor apa semua masih elok lagi. Memang confirm benda ni yang rosak. Jadi aku dah dapatkan spare part yang baru. Dia punya kedudukan ni sama boleh plug and play je. Nanti aku akan try pasang. Lepas tu aku akan test lah kipas ni terbaik. Ok, Alhamdulillah guys, aku dah siap repair kipas ni. Ni dia punya speed selector ni aku dah tukar yang baru. Ni dia punya yang lama tadi lah Aku dah cucuk plug, aku dah on. Sekarang ni kita nak test kipas. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, Alhamdulillah guys, kalau korang tengok dia berpusing Aku tekan speed 2. Ok, speed 3. Dia macam kena tekan kuat sikit Tak apa, ni nanti aku akan adjust balik Yang penting kipas dah hidup. Terbaik, mantap guys. Ok, Alhamdulillah guys, sekarang ni kipas ni aku dah repair. Kipas ni dah hidup. Sekarang ni aku nak try dengan bilah je pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia, mantap. Kipas ni masih hidup lagi. Hai, kipas dah umur 20 tahun ni. Kipas sekarang 2-3 tahun dah rosak. Malulah dengan kipas lama macam ni. Tengok, masih steady lagi. Aku tekan speed 3 Kau tengok laju dia macam mana. Oh, tu dia. Ni tadi aku dah adjust, dah boleh tekan mantap lah. Ini owner tengok ni, dia senyum je ni. Kipas ni dah hidup balik. Ok, sekejap lagi kita akan cuci yang bahagian bawah ni. Body ni kotor sangat. Lepas tu kita akan pasang balik lah dia punya cover semua. Owner baru bagi tadi dia punya cover dia.
Sekejap lagi kita akan pasang balik. Terbaik, mantap. Ya, Alhamdulillah guys. Ni cover kipas tadi kita dah pasang balik dengan bilah semua. Jaring kita dah pasang. Dia punya tapak bawah ni kita dah cuci balik, tapi masih ada kotor lagi sikit. Tak apa, nanti owner akan bersihkan. Sekarang ni aku nak test sama ada kipas ni berfungsi dengan baik atau tidak. Ni kabel power aku dah cucuk kabel kipas ni. Okey, sekarang ni kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Speed 1 kipas jalan Speed 2. Mantap lah, angin dia kuat Lepas tu aku nak test dia punya oscillation dia punya pusing kiri kanan tu. Tu dia hidup. Boleh pusing kiri kanan insya-Allah ini kipas ni lagi 5 tahun tahan ni aku rasa ni. Terbaik, mantap. Setakat tu je lah perkongsian aku hari ni. InsyaAllah jika ada kipas yang perlu di repair akan datang, aku akan buat video lagi lah. Terbaik. Assalamualaikum.